Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan pendekatan inovasi EasyFake versi 2.0. Jadi EasyFake, pendekatan EasyFake versi 2.0 ini adalah satu aplikasi inovasi yang digunakan oleh pelajar-pelajar kohort pendidikan Islam di Institut Pendidikan Guru. Jadi apa yang perlu pelajar-pelajar lakukan hanya memuatkan aplikasi tersebut di dalam handphone. Kemudian pelajar akan meletakkan istilah fiqh di dalam search carian di tempat aplikasi tersebut. Contoh dia, pelajar akan meletakkan awabin. Contoh dia, pelajar akan meletakkan haji tamattu'. Contoh dia, pelajar akan meletakkan istilah-istilah fiqh yang lebih kritikal. Apabila diletakkan istilah tersebut, pelajar akan meletakkan ataupun menekan button yang di tepi di dalam aplikasi tersebut. Kemudian akan keluarlah carian bagi maklumat bagi carian istilah tersebut. Jadi selain daripada itu, kami juga di dalam aplikasi tersebut kami meletakkan 3 button utama. Yang pertama, button tentang chatbot AI. Jadi pelajar boleh mencari maklumat tambahan tentang istilah yang telah dimasukkan di dalam aplikasi tersebut. Dengan menekan chatbot AI, maka keluarlah maklumat-maklumat yang berkaitan. Yang kedua, button yang kedua adalah quiz fake yang dibuat secara AI. Pelajar juga boleh menekan button yang kedua. Kemudian maklumat-maklumat kuis akan terpapar, maklumat tentang kuis. Jadi pelajar boleh menyertai kuis tersebut dengan menekan maklumat-maklumat yang tertentu di dalam aplikasi tersebut. Yang ketiga, pelajar boleh menekan rujukan tentang semua istilah fiqh, iaitu yang kami letakkan di dalam Mu'jam Lughah Al-Fuqaha. Jadi pelajar boleh menekan di situ dan keluar maklumat-maklumat tentang Mu'jam tersebut. Jadi saya rasa pendekatan EasyFake ini sangat relevan untuk digunakan oleh pelajar-pelajar di dalam kohort pendidikan Islam bagi khusus PINT. Jadi saya rasa sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.